Biar betik. Jepun pernah cuba kawal populasi ular berbisa tapi lain pula jadinya. Ini ialah Amami Oshima, pulau kat selatan Jepun, dekat-dekat dengan Okinawa. Kat sinilah tinggal salah satu ular paling berbisa Jepun, iaitu ular habu, juga dikenali sebagai Protobosrops flavoviridis. Bisa dia sangat kuat, boleh menyebabkan bengkak yang teruk, pendarahan dalaman, malah ada kes maut. Ular ni tak ada pemangsa, jadi populasi dia memang tinggi gila. Demi keselamatan penduduk pulau dan haiwan endemik lain, populasi ular habu perlu dikawal. Meeting akhirnya depa buat keputusan gila. Pada tahun 1979, Jepun hantar tentera pemusnah ular. Bukan tentera Jepun, tapi tentera Jebon. 30 ekor mongoose atau cepelai yang dibawa dari India dilepaskan. Kononnya nak kasih settle ular habu tu. Tapi benda tak ikut skrip. Cepelai aktif siang, ular habu pula aktif malam. Tak pernah bertembung weh. Memang tak ada jodoh. Plan asal nak basmi ular habu. Last binatang lain yang jadi mangsa. Arnak Amami, burung, katak semua jadi menu si Jebon. Populasi cepelai pula mencadak naik pada awal 2000-an. Dah lebih 10,000 ekor. Masalah bertambah 2 kali ganda. Akhirnya Jepun terpaksa tubuhkan pasukan khas Amami Mongoose Busters. Beribu perangkap kamera sana sini siap ada anjing pengesan. Selepas 14 tahun beroperasi, pada September 2024, Jepun umumkan pulau tu dah bebas dari cepelai. Jepun akhirnya merdeka dari Jebon.